Okey, kalau kamu datang ke nasi Royal Tok Ayah, apa yang ada, Cok? Yang pertama adalah nasi kuning, Cok. Nampak tu? Nasi kuning. Ini nama je nasi Royal Tok Ayah. Tempat lain tak ada, Cok. Okey. Kuah campur ikan. Nampak tu? Ni bukan cair ya. Ini pekat punya. Tu kita ada kuah campur kari ayam. And then kita ada kuah hitam, daging masak hitam. Lepas tu kita ada kuah royal. Special punya kuah je. Tempat lain memang tak ada. Confirm. Okay. And then kita ada kari kepala ikan. Kari kepala ikan kita besar-besar. Harga tak mahal je. Itu kita ada sotong royal. Kita ada sotong kari. Sotong goreng gorgon. Ini hanya Sabtu Ahad je ada je. Lam sheng pun kita ada kat nasi Royal Tok Ayah. Ada pedai-pedai, ada manis-manis dan ada masam-masam je. Tu harga dia tak mahal je. 30 sampai 38 je. Untuk ayam kita ada 4 jenis. Goreng berempah. Okay. And then kita punya ayam royal. Ini kita punya main dish kita. Ayam royal. And then kalau siapa yang suka manis-manis tu, madu je. Nampak tu? Ayam madu ni memang antara favorite customer yang datang juga. And then yang keempat kita ayam bawang. Yang ni siapa suka manis dan pedas, dia gabung sekali cita rasa tu. Ni dia. Ayam bawang je. Ni top up kali kedua dia ni. Dan lauk macam biasa, lauk-lauk yang lain tu basic. Kita ada kari kambing, kurma kambing, kita ada telur sotong, kita ada telur ikan, kita ada daging masak hitam. Jutaan terima kasih kepada semua penggemar nasi Royal Tok Ayah original Malay nasi kandar. Ya. Yang datang dari seluruh negeri, termasuk Sabah Sarawak pada, juga daripada luar negara yang mereka datang ke Kalikasa melalui orang yang bawa tu. Daripada mana tempat makan yang sedap lah, yang okey, mereka akan bawa ke nasi royal. So kepada penggemar nasi royal yang di luar Perak, especially negara luar seperti India pun ada, China pun ada, Switzerland pun ada, England pun ada, Tok Ayah boleh proofkan, ada dalam handset gambar dengan video. Tok Ayah ucapkan jutaan terima kasih. Saya cakap dengan tu, komen nak niaga ni untuk apa? Boleh cakap kita nak tolong adik-beradik, okey cun, jalan. Kalau niat lain, lupakan saya cakap. Mungkin kalau masa perbincangan tu saya dengan abang saya tak teli, mungkin kami tak jadi. Lupakan saya cakap. Kalau kamu cakap aku nak kaya, lupakan. Mungkin dalam keadaan struggle kamu nak bina empire kamu pun nak tinggi suara pada demo. Kita emosi kan waktu tu. Betul. Kita kepala otak itu sakit kan? Tapi demo tetap belakang kamu. Ya, sebab kita kadang-kadang seorang lelaki ni dia terlampau mencor orang lelaki. Kita sebenarnya ada satu tahap, kita sebenarnya terlampau penat. Ya. Penat tu hanya orang lelaki yang faham. Pada pengorbanan kita punya visi, kita punya matlamat hidup, kita punya hal-hal peribadi lagi. Jadi kita kena komit benda tu dalam satu file kita bagi, dalam satu buku. Yang kadang-kadang macam Cor cakap tu betul, kita tertinggi suara, kita ada marah kan, sebab kita tak boleh nak kawal benda. Kita bukan sengaja. At the end tu, kita buat tu bukan untuk kita, untuk family, isteri dan anak-anak tersebut kan. Cuma kepada peminat nasi kandar kan, especially untuk nasi Royal Tok Ayah ni, yang ada di dalam Perak ataupun luar Perak, pihak nasi Royal Tok Ayah nak ucap terima kasih banyak-banyak lah kan. Sebab kalau bukan dengan support Koma, mungkin kami tak ada di sini sekarang. Itu paling penting, kita kena appreciate. Dan kepada yang tak menyokong pun saya nak appreciate juga. Dia ada dua. Satu, menyokong, kita appreciate sebab support. Yang tak menyokong ni pun saya nak ucap terima kasih dan saya amat appreciate. Sebab apa? Dengan komen-komen Koma yang bagi saya, orang lain bukan kat negatif, bagi saya itu membina. Saya baca, saya tengok ini tak betul, itu tak betul. Okey, tak apa, kita tak lawan kamu, kita perbaiki. Mungkin bukan on the spot, tapi kita buat dari semasa ke semasa. Jadi kepada menyokong ke tak menyokong ke, pihak nasi Royal Tok Ayah ucap terima kasih. Koma memang terbaik. Okey, pengharapan saya untuk
fighter nasi kandar. Fighter nasi kandar, terutama nasi kandar Melayu lah. Terima kasih selama ini abang bagi sokongan, sentiasa support lah kami Walau kau ada turun naik kami, kau macam-macam lah, tapi kau tetap support sampai ke hari ni lah. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik masa akan datang. Yang penting ini kandor cara kita. Orang Perak. Itu betul.